Assalamualaikum untuk peminat Proton Saga MC3. Untuk anda yang nak proceed menggunakan loan, dalam video ni saya akan explain dokumen apa yang anda perlu sediakan. Untuk anda yang dah sangat berminat untuk memiliki Proton Saga MC3, nak beli secara tunai mungkin agak sukar, boleh beli menggunakan loan ataupun pinjaman daripada pihak bank. Antara dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan untuk urusan processing loan ni terbahagi kepada 5 kategori. Okey, ini untuk kategori pertama untuk rakyat Malaysia yang bekerja di sektor kerajaan. Dan ini pula untuk kategori kedua, rakyat Malaysia yang bekerja di sektor swasta. Dan ini kategori ketiga, rakyat Malaysia yang bekerja di sektor swasta, tapi ada beza sikit dengan kategori kedua. Yang ini untuk mereka yang gaji tidak tetap. Maksudnya gaji dia ada naik ada turun. Mungkin ada OT, mungkin ada commission dan plus basic. So that's why bank akan minta 6 bulan dokumen. So ini untuk kategori ketiga. Sebab apa? Pihak bank nak tengok purata pendapatan selama setengah tahun untuk mereka gaji yang ada naik turun setiap bulan, gaji yang tidak tetap. Dan ini pula untuk kategori keempat dan kelima. Untuk kategori keempat dan kelima ni untuk rakyat Malaysia yang tidak bekerja tapi berniaga. Dia ada bisnes sendiri. Okey, untuk perniagaan ni dia tengok pada level perniagaan lah. Kalau syarikat enterprise lain kategori, syarikat senyap berhad ataupun berhad lain kategori. Untuk anda yang berminat nak full loan atau package zero deposit pun boleh, yang nak bayar down payment yang besar pun boleh. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.